Penganjur Himpunan Hari Pekerja 1 Mei menggesa kerajaan meminda akta berkaitan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Jurucakap Jawatankuasa 1 Mei, S. Arulchelvan mendakwa teknologi AI bakal memberi kesan kepada pekerja dan merupakan satu ancaman besar sekiranya ianya tidak dikawal selia. Arulchelvan berpendapat penggunaan teknologi tersebut menjejaskan gaji pekerja apabila AI telah mengambil alih peranan mereka. Sekarang AI adalah satu ancaman besar kepada golongan pekerja lah. Kerana AI ini telah mengambil alih banyak pekerjaan. Dan ini bererti peluang pekerjaan itu sudah pun jatuh lah. Dan ini juga menyebabkan gaji itu, yang dapat bekerja pun tak dapat gaji yang setimpal kerana banyak kerja-kerja sudah diambil alih oleh AI. So kita merasakan itu adalah satu bahaya kepada kaum pekerja. Beliau berkata demikian semasa himpunan yang diadakan di ibu kota yang dihadiri hampir 1,000 peserta. Penganjur dalam kenyataannya pula berharap pindaan dalam akta berkenaan hak cipta diwujudkan bagi membela nasib para karyawan. Katanya lagi ia perlu sekiranya syarikat AI tempatan dan global disyaki menggunakan karya mereka tanpa persetujuan sebagai data latihan, algoritma large learning machine LLM dan sebagainya. Peserta mula berarak dari Pasar Seni sekitar jam 10 pagi menuju ke arah Dataran Merdeka dan bersurai sekitar jam 12.30 tengah hari. Tema himpunan tahun ini adalah pekerja tiang seri negara, naikkan gaji, bukan bebanan.